Waalaikumsalam kepada semua yang telah memberikan salam dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi bersama saya lagi malam ni. Jadi sebelum saya ulas sedikit pasal perkembangan terbaru dalam perang di antara Amerika Jahanam ni dengan Republik Islam Iran ni, saya nak terjemahkan dan ulas sikit apa kata Colonel Bersara Douglas McGregor yang juga bekas penasihat kanan kepada Setiausaha Pertahanan Amerika. Menurut Colonel Douglas McGregor dalam video tadi, masalah yang dihadapi oleh Presiden Amerika Donald Dungu dalam konflik dengan Iran ni ialah, pertamanya, si Donald Dungu tu kena jawab kepada Kongres dan juga rakyat Amerika atas kesilapan berperang dengan Iran sekarang ni. Jadi dia tak terpaksa tunjuk dia menang juga. Padahal satu dunia kata dia kalah. Dia teruk dikecam. Bukan saja oleh dunia ni, oleh rakyat dia sendiri. Sebab telah membelanjakan banyak duit menyerang Iran. Dia juga telah menghabiskan separuh daripada stok senjata Amerika hanya untuk serang Iran. Tapi bukan sahaja tak berhasil dan tak berupaya menyebabkan kerosakan yang serius ke atas pertahanan Iran, dan tak berjaya, malah terpaksa tunduk dengan tuntutan Iran pula. Dan pada masa yang sama, Iran dilaporkan telah menggantikan semula peluru-peluru berpandu dan drone yang diorang gunakan dalam perang 39 hari itu dengan cepat. Maknanya dah replenish balik, dah cover balik semua tu, dia dah buat balik, malah mempertingkatkan lagi kemampuan serangan dan juga sistem pertahanan dia orang sekarang ni. Ini Colonel Douglas McGregor yang kata, bukan saya kata. Colonel Douglas McGregor berpendapat yang pertahanan Iran sekarang ni jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan waktu perang bermula pada 28 Februari lepas. Mula-mula dulu senang dan sekarang susah. Ini jelas sekali diakui oleh pegawai-pegawai tertinggi tentera Amerika dan juga oleh pihak perisikan Amerika. Jadi ini banyak konteks lah, banyak info lah. Jadi menurut Colonel Douglas McGregor, dia banyak kali dia cakap, perkara yang paling bijak untuk Amerika buat sekarang ialah berundur dari Timur Tengah. Lagi lama kau tunggu, lagi banyak duit habis, lagi lingkup kau. Dan menurut Colonel Douglas McGregor lagi, pihak Iran banyak belajar dan telah mengenal pasti banyak kelemahan-kelemahan diorang dan juga kelemahan dan kekuatan Amerika dalam perang 39 hari lepas. Bila Amerika serang, dia kutip data dia hantar kat China, hantar Russia, analyse. Jadi menurut Colonel Douglas McGregor, pihak pertahanan Iran sekarang ni boleh dikatakan dah tahu dari arah mana Amerika akan melakukan serangan, lalu tikus dan kemampuan setiap jet-jet perjuang dan peluru-peluru pemandu Amerika ni. Jadi semua data-data serangan Amerika telah dikutip, dianalisa dan banyak kelemahan telah dikenal pasti dan diatasi. Jadi dalam perang, perkara ni memang biasalah. Dia kata Amerika sentiasa mengkaji kelemahan dan kekuatan musuh. Dia kata begitu juga Iran. Dengan bantuan Rusia dan China telah berjaya mengkaji kekuatan dan kelemahan sistem dan senjata Amerika. Dan ini dia kata membuatkan Amerika sendiri semakin lama semakin susah nak serang Iran dengan berkesan. Maknanya makin lama makin takluk lah. Sekarang ni sebarang serangan baru yang akan dibuat oleh Amerika perlukan perancangan yang sangat rapi dan strategi yang sama, tak boleh digunakan berulang kali. Iran dah tahulah taktik dia orang. Jadi kesimpulan yang saya dapat buat ialah Amerika bukan sahaja kekurangan peluru dan terpaksa berjimat dan bajet-bajet nak serang Iran, akan tetapi tak semudah dulu kalau nak serang sekarang ni pun. Keduanya, kemampuan Iran menyerang balas jauh lebih berkesan apabila beberapa hari lepas Iran membuktikan kekuatan diorang dengan memusnahkan 5 buah pengkalan Amerika dalam serangan 2 hari saja. Jadi sementara itu 2 hari lepas, seperti yang dilaporkan oleh banyak media-media antarabangsa, Trump ni telah diberi taklimat oleh Setiausaha Pertahanan dan juga pegawai-pegawai tinggi tentera tentang rancangan Amerika untuk menyerang Iran secara habis-habisan. Maknanya ada plan juga nak serang Iran lagi. Jadi Trump turut diberikan taklimat tentang berapa peratus peluang yang Amerika ada untuk berjaya menyelesaikan perang ke atas Iran ni. Dia nak selesaikan sekali. Dan berapa lama masa diperlukan dan juga kos dari segi belanja, nyawa askar-askar dia dan juga aset-aset yang bakal musnah. Tapi butir-butir itu tak didedahkan lagi, tak tahulah berapa peratus macam dia. Jadi apa yang kita tahu, selepas Trump diberi taklimat selama beberapa jam tu, semua dah keluar media, Trump telah membuat keputusan yang Amerika mengambil keputusan untuk cuba berunding dulu dengan Iran sehingga tempoh rundingan tamat. Tempoh rundingan 60 hari tamat. Ni dah 2 minggu dah, 14 hari dah. Jadi dia kata dia akan buat keputusan sama ada nak guna ketenteraan atau tak selepas 60 hari. Saya rasa tak lah tu. Jadi kenyataan Trump tu mendapat bermacam-macam reaksi lah daripada para pemerhati geopolitik dunia. Antaranya ialah Scott Ritter. Scott Ritter kata Amerika ni nak serang apa lagi? Nak serang habis-habisan apa lagi? Amerika dah gunakan seluruh kekuatan yang ada dengan Israel
untuk memusnahkan Iran selama 39 hari tapi gagal. Dan Iran bukan saja mampu bertahan, memang teruk dia kena, tapi mampu bertahan, malah mampu menyerang balas dan memusnahkan 16 pengkalan tentera Amerika. Sekarang ni dah 20 lebih musnah. Malah dia kata Iran berjaya melakukan kemusnahan yang besar juga ke atas Israel. Pengkalan tentera laut Israel pun musnah. Baru bongkar rahsia. Selama ni Israel sorok. Jadi Scott Ritter kata, dalam perang 39 hari itu semua peluru berpandu terbaik Amerika, semua sistem radar terbaik Amerika, semua kapal-kapal terbaik dan beratus-ratus jet pejuang terbaik Amerika dah digunakan, tapi tak berjaya. Habis itu kau bukan tambah lagi, tak ada senjata baru Amerika yang lagi dahsyat dan telah dicipta setelah perang tu. Jadi buat apa nak perang lagi? Memang gagal lah. Jadi kalaupun Amerika nak serang lagi Iran secara besar-besaran, peluang untuk berjaya dia kata amat tipis lah dia kata. Satu-satunya cara dia kata, Scott Ritter kata, untuk menumbangkan kerajaan Iran ialah dengan melakukan serangan darat menggunakan sekurang-kurangnya 500,000 orang askar. Itu pun satu kerja yang amat berisiko tinggi dan bakal mengorbankan berpuluh-puluh ribu tentera Amerika. Dia kata kalau 10% je 50,000, dia tak rasa rakyat Amerika sanggup. Dan tak ada siapa pun sekutu Amerika yang sanggup nak serang darat, termasuk Israel. Israel kata dia tak akan serang darat Iran. Pandai pun kau. Jadi kalaupun Amerika nak serang Iran secara besar, dia nak kena hantar 500,000 orang askar sekurang-kurangnya. Itu pun belum tentu berjaya. Jadi Scott Ritter kata dia yakin rakyat Amerika tak mahu bayar harga yang begitu mahal hanya untuk menukar sebuah kerajaan negara lain. Dan pendapat kedua juga, Profesor Robert Pape pula berkata bukan saja Amerika tak mampu daripada segi ketenteraan, akan tetapi ada dua perkara lagi yang Amerika tak mampu untuk serang Iran, dia kata. Ini Profesor Pape. Pertamanya daripada segi keuangan, sebab dia kata Kongres tak akan meluluskan bajet yang besar untuk serang Iran kali ini, sebab sekarang ni rata-rata rakyat Amerika berpendapat yang perang ke atas Iran bukan saja usaha sia-sia, malah menyusahkan kehidupan rakyat Amerika. Poket dah bocor lah. Dan keduanya, Profesor Pape kata, dari segi ekonomi, sekiranya Amerika menyerang Iran, Iran akan tutup terus Selat Hormuz dan dalam masa 2 bulan saja kalau Amerika tak berjaya tumbangkan Iran, maka bukan saja ekonomi Amerika akan terlungkup, malah ekonomi Eropah dan hampir seluruh dunia akan terlungkup. Manakala ada juga pemerhati yang berpendapat yang Iran ni harus berhati-hatilah sebab Trump ni kaki belit. Dia bukan saja buat pengumuman yang dia tak jadi serang. Dia saja buat pengumuman dia tak jadi serang, tak jadi perang, nak berunding konon, tapi dah 2 kali dah dia buat macam tu. Tengah-tengah berunding dia serang. Jadi ada pendapat lain lah. Dia kata Trump ni mungkin akan serang juga, tapi dia buat-buat tak nak serang. Jadi apa pula pendapat tuan-tuan dan puan-puan? Adakah Donald Dungu tu buat kenyataan tak mahu perang sekarang ni dan nak berunding dulu sebab dia memang tak mampu nak berperang, ataupun itu hanya helah dia dan sebenarnya dia akan serang Iran dalam masa terdekat ni secara besar-besaran? Jadi sila tinggalkan pendapat tuan-tuan dan puan di ruang komen. Terima kasih. Dan kepada yang baru masuk live saya malam ni, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita telah dipanjangkan usia sehari lagi. Hari ini anda masuk 17 hari bulan Muharram tahun 1448 Hijrah untuk bersama-sama lagi menyaksikan detik-detik keruntuhan Empire Amerika, kerajaan penyembah setan ni. Alhamdulillah, syukur kita juga dapat bersama-sama lagi malam ni untuk menyaksikan detik-detik kehancuran negara haram Israel dan kemerdekaan rakyat Palestin yang kita dah tunggu selama berpuluh-puluh tahun dah. Jadi